nasihat untuk mereka? Sebenarnya Bella pun risau and nervous. Tak tahu siapa yang akan tersingkir. Kalau boleh memang nak semua sampai final. Tapi tak boleh lah kan. So harap semua tak stres. Nampak tak? Antara pesan Bella kepada peserta-peserta lawak superstar, jangan stres. Pasal stres ni tak baik. Kalau kita stres sangat, dia akan keluar banyak kortisol dalam badan. Dan yang paling kita takut, kortisol ini adalah satu-satunya hormon yang sangat mesra pelanggan dengan sel-sel kanser. Boleh menghidupkan sel-sel kanser. Tu yang tak pasal-pasal kerana stres banyak sangat, kemurungan, akhirnya mendapat penyakit kanser. Sibuk berbenar Bella sekarang ni ya Koma. Tu yang orang kata sekarang ni fenomena buzz dah mula pudar. Udah slow je sekarang kita tengok. Atau nak buat macam mana, udah sibuk berbenar. YB Syed Saddiq pun sibuk, Bella pun sibuk. Udah tak banyak berita pasal demo ni keluar macam dulu. Sebelum ni pun ada peminat yang mengatakan Bella ni melayan acuh tak acuh aja. Bukan kerana apa, sebab dia terlampau sibuk. Sampai YB Syed Saddiq pun kata Bella ni lebih sibuk daripada ahli politik, ahli parlimen. Sekarang ini ramai yang bertanya, bilalah Bella ni nak berkahwin dengan Syed Saddiq ni. Tapi sebelum ni Bella kata sabarlah, kesabaran itu penting katanya. Tak kira lah cepat ke lambat ke, peminat-peminat bah ni kena memahami dia situasi demo ni. Jadi jangan nak berkira sangat cepat ke lambat ke. Apa yang korang boleh lambat sangat? Tapi apa yang kita dapat tengok ya, sejak Bella ni bersama-sama dengan YB Syed Saddiq, dia dah move on terlalu jauh ke depan. Nampak macam orang yang sangat bahagia je. Tak nampak dah penderitaan dia macam sebelum ini. Seolah-olah dia tak pernah lah melalui kehidupannya seperti sebelum ini, bercerai. Tapi betul lah Koma, barang yang lepas ni janganlah dikenang. Kita berserah je lah kepada Tuhan yang satu. Barang yang lepas jangan dikenang. Berdoalah pada Tuhan yang satu. Jadi itulah kehidupan rumah tangga ni, penuh dengan suka dan duka. Sekarang ni demo belum lagi berkahwin. Dah berkahwin, esok kita pun tak tahu macam mana rumah tangga demo ya. Tambah pula kalau artis ni, orang kata dah sinonim sangat dengan kahwin cerai ni. Kadang tak pasal-pasal udah bercerai, elok je pergi makan, balik udah suaminya melafazkan cerai. Anak jantan. Tapi kahwin cerai itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita ni kadang-kadang terfikirlah bercinta bagai nak rok, tapi lah bercerai, lah makan hati. Nasib baik kau kahwin dengan aku, dapat makan hati. Kau tahu bini orang lain yang kata hati nak makan daging seminggu sekali pun tak dapat. Tu orang sebelah tu hari-hari makan tulang buat sup. Kau nak makan tulang?